Ya, sebelum ni Abah ada share beberapa akaun anak muda yang mengkritik kerajaan. So, video ni Abah nak share muka-muka baru yang Abah pun tak perasan. Tapi dari kategori gadis-gadis. Gadis-gadis yang aktif membalun kerajaan tak tawan hala ni. Jadi kita seru supaya ramai gadis-gadis yang berani ini untuk tampil menyuarakan kritikan mereka kepada dasar-dasar cak ayam yang dilakukan oleh kerajaan Madanua ni. So macam biasa, kalau hampa ada influencer lain yang Abah tak perasan sebelum ni, tolong kongsi dekat bahagian komen. Jadi jangan lupa follow akaun mereka ni. Nama akaun dekat caption.